Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Kasida binti Muhammad Madia, murid dari Sekolah Kebangsaan Shah Alam. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu inovasi pendidikan yang dinamakan Baca Verse. Sebelum itu, mari kita fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Baca Verse. Baca Verse merupakan gabungan antara kemahiran membaca dengan teknologi Metaverse, iaitu satu aplikasi pendidikan alaf baharu yang mengintegrasikan kaedah membaca tradisional dengan pengalaman pembelajaran digital yang lebih interaktif dan imersif. Anda mungkin tertanya-tanya, mengapa inovasi ini perlu dibangunkan? Realitinya, terdapat beberapa isu utama yang semakin membimbangkan dalam PDP Bahasa Melayu. Pertama, tahap minat membaca dalam kalangan murid semakin merosot, menyebabkan mereka kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kedua, kekurangan bahan bantu mengajar atau BBM digital yang interaktif untuk menyokong kemahiran membaca. Ketiga, tahap kemahiran murid dalam aktiviti membaca semakin rendah. Baik, seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana inovasi Baca Verse ini membantu dalam menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Tahukah anda, Metaverse atau elemen kecerdasan buatan kini merupakan inisiatif utama yang ditekankan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kemahiran membaca. Sekarang, mari kita lihat satu persatu aspek dalam inovasi ini yang mampu menyelesaikan masalah. Pertama, Baca Verse mengintegrasikan teknologi Metaverse yang membolehkan murid berinteraksi dan bekerjasama dengan rakan dalam dunia Metaverse, menjadikan pembelajaran lebih kolaboratif dan aktif. Selain itu, inovasi ini turut dilengkapi dengan teknologi augmented reality atau AR yang boleh digunakan secara luar talian, sekaligus memudahkan akses kepada semua murid tanpa bergantung sepenuhnya kepada internet. Dari segi kebolehgunaan, aplikasi ini direka bentuk secara mesra pengguna, menjadikannya mudah digunakan oleh murid berbagai tahap. Tambahan pula, Baca Verse turut dilengkapi dengan elemen pentaksiran automatik yang membolehkan guru menilai tahap kefahaman murid secara langsung semasa aktiviti dijalankan. Akhir sekali, inovasi ini mengaplikasikan audio dan visual yang menarik serta elemen gamifikasi 3D yang interaktif dan berwarna-warni yang menjadikan aktiviti membaca lebih menyeronokkan serta mampu meningkatkan motivasi murid untuk terus membaca. Sekarang, mari bersama saya kita teroka inovasi Baca Verse ini dengan lebih dekat. Jom! Ini adalah huruf H. Bunyi huruf ini ialah H. Contoh perkataan yang bermula dengan huruf H ialah hoki. Hoki. Seterusnya, daripada aspek model perniagaan,
Inovasi Bacaverse ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dalam bidang pendidikan. Bacaverse boleh diaplikasikan sebagai satu platform pembelajaran digital yang digunakan dalam bilik darjah, sama ada melalui komputer, tablet atau telefon pintar. Selain itu, inovasi ini berpotensi dibangunkan sebagai aplikasi pendidikan berasaskan langganan yang boleh digunakan oleh sekolah atau ibu bapa. Bahkan, untuk makluman semua, inovasi ini sudah dikembangkan di beberapa buah sekolah di negeri Selangor, Perak, Johor, Sarawak dan juga di Sabah. Inovasi ini juga turut dikembangkan di peringkat antarabangsa melalui perkongsian pintar iaitu di Indonesia dan juga di India. Bacaverse bukan sekadar satu inovasi tetapi satu anjakan baharu dalam cara murid membaca dan memahami ilmu. Inovasi ini mengubah pengalaman membaca daripada sekadar melihat teks kepada mengalami sendiri dunia pembelajaran maya secara langsung. Kerana pada akhirnya, membaca bukan sekadar melihat perkataan dan huruf tetapi membuka jalan kepada murid untuk melihat dunia yang lebih luas. Sekian, terima kasih.